Masalah bola sepak Malaysia bukan di padang, tapi dalam sistem. Assalamualaikum dan salam sukan. Satu audit oleh Asian Football Confederation terhadap Football Association of Malaysia telah mendedahkan sesuatu yang ramai tak sangka. Masalah sebenar FAM bukan individu, tetapi budaya dalam organisasi. Budaya yang terlalu selesa, ikut cara lama tanpa soal, tanpa perubahan. Dalam bola sepak moden, sistem yang tak berubah akan ditinggalkan. Dan inilah yang berlaku sekarang. Audit ini berlaku selepas kes besar yang dibawa ke Court of Arbitration for Sport. Keputusan, hukuman kekal, penggantungan pemain, denda dan reputasi bola sepak Malaysia kian tercalar. Audit ini bukan kecil, hampir 20 pakar, lebih 100 dokumen, ramai pegawai ditemu bual dan kesimpulan awal, sistem perlu diubah. Antara cadangan utama, beri lebih kuasa kepada kelab seperti Johor Darul Takzim FC, Selangor FC dan Kuala Lumpur City Club untuk terlibat dalam keputusan bola sepak negara. Sebabnya, negara lain dah lama buat. Malaysia baru nak mula fikir, baru nak bertindak. So kita kena mula dari sekarang jika mahu selamatkan bola sepak Malaysia. Jadi, persoalannya, adakah ini titik perubahan atau sekadar satu lagi laporan yang akhirnya dilupakan? Komen pandangan anda dan untuk analisis bola sepak Malaysia tanpa tapisan, subscribe Northern Football Insight.